Okay, tengok. Tak apa. Saya share dah sekejap. Okay, ni saya makan 3 portion ayam, guys. Okay, dengan minyak bijan dia. Tengoklah. Tak nampak lah. Ni saya makan chicken rice punya ayam. Okay, tapi ayam je. Hari ni saya tak makan nasi. Kadang-kadang saya tak makan nasi. Okay, dia depend lah. Kita punya matlamat, kita punya badan, kita punya goals, kita punya schedule, kita punya jadual harian. Tak sama, guys. Okay, tak sama dengan orang lain. Saya tak perlukan banyak sangat glycogen because nanti kita akan duduk dalam office je pun. Okay, so saya makan ni, tak ada makan nasi pun. Biar kenyang, makan 3 portion ayam ni. First kali, kalau ikutkan logik badan kita, lifestyle kita, jadual harian kita. So, kita tak perlu pun nak minta permission daripada orang, kita nak makan apa. Betul tak? Betul tak? Macam saya nanti nak masuk pejabat. Tak ada buat apa pun. Buat apa nak makan nasi banyak sangat? Contoh. Itu contoh je. Tapi kalau orang nak makan, tak apa. Go ahead. Orang yang akan judge kita tu, kita tak nak pun jadi macam dia. Jadi, kita tak perlu pun nak makan macam dia. Dia nak kata apa pun, biarlah guys. Okay? Biarkan dia. Dan yang paling penting guys, sebenarnya guys, tak ada orang peduli pun. Tak ada orang peduli pun. Kau nak diet ke, kau nak minum air teh kosong ke, kau nak makan ayam ni, orang tak peduli pun. Kita je banyak fikir guys. Alright? Betul sih Bin? Betul. Tengok, Ipin pun setuju. Tak ada orang peduli pun kan Bin? Ni makan tanpa nasi. Okey Bin, boleh? Boleh je, tak ada orang peduli kan?